Gerah betul lah dengan si Nur tu. Ni kenapa pula ni, tu Arif? Boleh tanya lagi, tak nampak ni. Baru masuk kerja dah macam-macam hal. Ni. Jadi tu Arif nak saya carikan PA lain ke? Tak adalah sampai nak pecat. Hai, saya Arif Idrus. Dalam telefilm Nur untuk Arif, saya akan membawakan watak Hak. Hak ni adalah seorang yang setia dan dia lebih kepada memerhati. Kerana dia banyak membantu hubungan Nur untuk Arif ni melalui dia punya siasatan, boleh dikatakan macam tu, siasatan dia. Dan dia akan menjadi satu peranan penting dalam drama Nur untuk Arif ni. Ya, Abang Safwan banyak membantu saya daripada menegaskan saya tentang watak Hak yang sebenar. Sebab watak Hak ni dia agak partikular juga sebab dia tak boleh nak terlalu overdo. Watak Hak ni dia tak boleh overdo, dia kena subtle je. Abang Safwan ni dia seorang yang sangat kelakar. Lawak-lawak yang Abang Safwan buat ni memang menghiburkan lah, memang menghiburkan suasana set. So daripada tegang, daripada kita tegang dengan situasi scene tu, Abang Safwan ni boleh jadi seorang yang relax, kita semua chill je. Pengalaman manis saya dalam telefilm Nur untuk Arif ni selama 9 hari ini, saya rasa bertuah sebab saya dapat belajar dengan orang-orang lama. Abang Nazim, Afrina Mendros, Kak Liza. So mereka ni banyak memberi saya knowledge yang baru. Lagi-lagi macam director kita, Abang Safwan. Harapan saya dalam telefilm Nur untuk Arif ni adalah saya harap penonton dapat rasakan kejujuran setiap watak yang disampaikan oleh pelakon-pelakon kita, barisan-barisan pelakon kita. Dan saya harapkan penonton juga memberi support. Hai, saya Arif Idrus yang memegang watak Ha dalam telefilm Nur untuk Arif. So, untuk korang, jangan lupa saksikan telefilm Nur untuk Arif ni di TikTok.